Kenapa beli mesin mahal untuk mula menjahit sedangkan kita boleh beli mesin murah untuk menjahit? Ya. Silap-silap beli mesin lagi murah daripada beli baju siap. Japanese Technology Okuruma. Jom kita pasang dan test jahit. Mula-mula kita adjust jahit lurus dulu, huruf A. So ini adalah jahitan lurus. Kita try jahit 4 lapis. Semakin elok. Senang sangat A. Why not kita buat C boleh? Zigzag. Okay, jom kita jahit zigzag pula. Okay, jahitan dia okay, konsisten. Jom kita adjust pergi huruf J pula. Tengok jadi tak dia punya sulam ni. Okay. Okay, sekarang kita try J. Okay lah, bunyi dia tak bising sangat kan. Lagi satu dia tak menggigil sangat mesin ni. Okay, puas hati. Ada 20 jenis mata jahitan, tapi saya yakin bukan semua mata jahitan yang kita nak guna. Yang paling utama jahit lurus. Betul ke betul? Untuk video akan datang, saya plan nak ajar macam mana nak buat lubang butang. Ada yang nak belajar ke? Atau anda nak saya buat tutorial lain? Boleh komen dekat bawah. Menjahit sampai pandai, tak perlu hantar kedai. Banyak boleh jimat.